Assalamualaikum, salam sejahtera. Alright, untuk video kali ni abang nak bawa korang pergi jalan-jalan dekat kedai baru abang, itu Sibuk Ngopi lah. Sibuk Ngopi ni bukanlah kata kedai baru, actually kita dah relocate, kita dah pindah tempat pada tahun 2025, tahun lepas, pada bulan 11 kita tutup Sibuk Ngopi yang dah beroperasi hampir dekat 5 tahun. So kita dah relocate, kita pindah ke lokasi baru sekarang ni. So sedia kala korang tengok dekat belakang abang ni, kedai dah siap dah, kita dah mula operasi pada awal bulan 1 hari tu. Awal bulan 5 ni. Awal bulan 5 kita dah mula operasi dah. Okay, jom. So abang nak bawa korang pergi jalan-jalan tengok abang punya kedai ni. Jom. Let's go. Alright korang, ini adalah view di kedai abang, Sibuk Ngopi. So ni adalah view dia. Okay, actually dekat belakang ni ada projek ECRL tau, yang korang tengok kat belakang tu ada ni. Korang tengah buat projek ECRL kat belakang ni. So akan ada laluan kereta api kat belakang ni lah. So ini adalah view di kedai abang, Sibuk Ngopi. So untuk kali ni kita beroperasi dan kita ada beberapa vendor untuk berkolaborasi dengan Sibuk Ngopi lah, okay, dengan abang lah. So yang utamanya makanan adalah daripada food truck, itu Mice Kitchen. Diorang ada bawa pelbagai menu yang ada kat sini lah. Okay, boleh tengok kat sini ada crispy chicken, macam-macam, ada spaghetti, chicken grill, kambing grill, apa semua lah. So yang ni memang dah lama follow dengan kita orang. Actually dulu abang masa Sibuk Ngopi, bukan Sibuk Ngopi, dulu branding lain, Cedek Cedok, mobile coffee kita ada niaga juga dekat, guna food truck kan, van lah, tempat mobile. So ni geng-geng food truck abang lah. So ini jom kita tengok dekat sini. Kita ada seaters yang santai untuk ala-ala healing kat sini. Kat sini kita konsepnya adalah konsep open lah. So open, kita open kat sini. Alright. Untuk manis-manis, vendor manis-manis, kita ada Wheel Bakes. Okay, ni dia menu-menu pastry ataupun kek adalah daripada Wheels Bakes lah. Okay, dia ini rakan niaga kami. Okay, itu Wheels Bakes ini dia. Alright, ni adalah suasana dekat kita orang punya workstation ataupun bar counter kita orang lah. Okay, so kat sini kita menyediakan minuman espresso base. Kita ada frappe, kita ada fruit juice, kita ada ice blender lah, apa segala lah. Alright, kat sini kita ada juga kemudahan toilet dekat belakang ni ada. So, ada toilet. Itulah dia korang. ECRL punya ni. Dia punya landasan yang dia akan buat dekat atas ni. Okay, jom kita nak view kat atas. Kat atas kat sini kita ada rooftop lah. So kita naik ke atas, kita tengok ada rooftop kat sini. Okay, jom. Right. Kita tengok ada tangga. So kat sini kita ada rooftop. Dekat atas ni tak proper lagi lah. Tak proper siap lagi dekat atas ni sebenarnya. So ni adalah view daripada atas. Okay. So ni korang, ni dia. Kat belakang ni akan ada laluan kereta api kat belakang ni nanti. Okay, ni ECRM project lah. So diorang tengah buat. So ni view daripada atas. Okay, tengok ni tak proper lagi, tak siap lagi. Kat atas ni mungkin kita nak tambah bumbung sebab tak ada bumbung. So kita nak tambah bumbung kat sini. Lepas tu kita akan tukar serap kat atas ni lah. Okay, ni daripada atas punya view lah. Alright korang. Okay. So ada boleh lah melepak-lepak kat sini juga. Nanti kita akan settlekan bahagian atas ni semua. Okay, jom kita turun balik. So korang yang berdekatan, lokasi kita orang dekat Jalan Kampung Delik Baru. Sini actually jalan mati dah. Dia dah sampai sini di jalan mati. So kalau korang nak datang sini, korang boleh Google, boleh Waze.
korang boleh buat carian Sibuk Ngopi Kampung Delik Baru. Sibuk Ngopi Kampung Delik Baru, insyaAllah. So kalau kat situ kemungkinan dia, kalau dekat Waze kemungkinan dia akan keluar Sibuk Ngopi Jalan Hasan. Actually tu kedai lama. So korang jangan pilih yang tu. Ambil yang Sibuk Ngopi Kampung Delik ataupun Sibuk Ngopi Kampung Delik Baru. Alright. Jom Koyum. Okay, insyaAllah. Actually ni dalam kawasan kebun kelapa juga tu. Ya, abang dah usahakan hampir 2 tahun lebih dah. So kat depan ni adalah sikit-sikit pokok kelapa. Ada sikit-sikit pokok kelapa. Kat dalam tu ada banyak lagi lah yang kadang-kadang abang ada buat video kat pokok kelapa kan. So dalam ni kawasan kebun pokok kelapa abang. Right. So jemput korang datang yang sekitar Kelang, mana-mana lah. So jemput datang, singgah, lepak santai dekat sini. Buat masa ni kita orang beroperasi daripada pukul 6 petang hingga 11.30 malam. Hari cuti belum tahu lagi. So apa-apa, hari cuti ke apa, kita akan update dekat kita punya official fanpage, IG, Facebook, TikTok dan juga tweet lah. So thank you korang. Jangan lupa jemput datang. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.